bawah Allah. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Takut oleh mereka itu malaikat akan Tuhan mereka itu daripada pihak atas. Jadi malaikat ada bawah ni. Hak ni salah dengan mana hak salah awal ni. Nah, salah mana kata malaikat ada bawah tu ada atas. Tetapi madlul dia ditunjuk daripada ayat Al-Quran, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah Ta'ala ayat kata malaikat tadi itu takutnya daripada atas dia. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Mula-mula sekali Allah Ta'ala kata dalam surat An-Nahl, dia kata yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka itu malaikat takutnya akan Tuhan mereka atas daripada mereka. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Masuk min ni, orang ahli lurah saja dah hamba tak kena royak banyak, hebat orang sini. Memang orang petani kita ni hebat. Masalah lurah Arabiah, maknanya tinggi zat lah sini. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Tuhan royak di dalam Quran ni nyata-nyata dalam ayat ni bahwasanya Tuhan kami ni atas daripada malaikat, bukan atas pangkat. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Yakni dan dia tadi itu menyata bagi kita bahwasanya malaikat tadi itu takut akan Allah Ta'ala yang ada atas daripada mereka. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Naiknya malaikat dan roh tadi itu Jibril alaihissalam kepada Allah yang Azza wa Jal. Ilaihi itu kembali kelik kepada Allah yang Azza wa Jal sebagaimana ada di dalam Jami'. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Kalimah yakhafuna rabbahum min fawqihim ni berjihad ada di sisi doktor? Tidak berjihad. Mana malaikat ni takut Allah Ta'ala di bawah pada dia, bukan berpihak. Dia kena bukan berjihad tak. Sebab fawq tu bukan jihad. Fawq tu bukan jihad. Fawq wawqah. Jihad tu kalimah fawq tadi itu malaikat ni di sisi pegangan doktor ada dari bawah Allah ke ada atas Allah. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jal. Malaikat ni maknawi ke hissi? Malaikat bertepak, tapi Allah Ta'ala tak bertepak. Kita nak kata malaikat duduk bawah atas Tuhan ke mana? Allah Ta'ala royak dalam Quran yakhafuna Allah Ta'ala rabbahum. tidak bertepak. Tiba-tiba kita nak kata malaikat duduk bawah Tuhan ke mana? Malaikat tu bertepak, tapi Allah Ta'ala tidak bertepak. Yakhafuna rabbahum min fawqihim dah. Takut oleh mereka itu malaikat akan Tuhan mereka itu min fawqihim daripada pihak fawq mereka. Itu bukan nak cerita Tuhan tu ada jihad. Jihad siyah. Payah kita apa pula? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Takut oleh mereka itu malaikat akan Tuhan mereka itu daripada pihak atas. Jadi malaikat duduk bawah ni. Hak ni salah dengan mana hak salah awal ni. Nah, salah mana kata malaikat duduk bawah tu ada atas. Nah, mana hak salah qiraatuha tafsiruha. Macam gitu. Baca itu ialah tafsir dah. Baca tu isbat dah. Baca tu ialah tafsir dah. Amirruha kama ja'at. Kita lalu akan ayat tersebut seperti mana hak Nabi bawa mari. Tak hidup tambah-tambah. Mana? La naziduha. Tidak kita tambah, tidak kita kurang. Apa Nabi ayat gitu? Gitulah hak tu ayat, hak Rasul ayat. Jangan tambah-tambah. Ada tak? Tuhan kata mereka ada bawah. Tuhan ada atas. Ada? Ada ayat tu? Tak ada. Ayat kata yakhafuna rabbahum min fawqihim. Min fawqihim gitu. Yakhafuna rabbahum. Takut oleh mereka itu mereka akan Tuhan mereka itu min fawqihim daripada pihak fawqnya, pihak atasnya. Dia pada pihak atas, mana mereka ada bawah. Kenapa dia kata gitu? Quran tak kata gitu. Hadis tak kata itu. Wa marisa salaful ula kata itu. Memang tak ada wa mari. Memang tak ada. Patut apa mana fawq situ? Fawq situ hak telah Nabi sebut dah dalam hadisnya. Antal awwalu engkau yang awal, falaisa qablaka syai'un. Maka tidak ada sebelum engkau sesuatu. Itu makna qadim. Wa antal akhiru, dan engkau yang akhir, falaisa ba'daka syai'un. Tidak, maka tidak ada sesudah engkau sesuatu pun tak ada. Wa anta zahirun, dan engkau lah yang maha zahir, walaisa fawqaka syai'un. Maka tidak ada fawq engkau sesuatu. Wa anta batinun, dan engkau lah yang batin. Falaisa
Falaisa dunaka syai'un. Gitu. Falaisa dunaka syai'un. Maka tidak ada di bawah engkau sesuatu. Tapi ada, tak ada sesuatu di bawah Allah. Allah fauq, tidak ada sesuatu di bawah dia. Nah, jadi tu makna orang panggil fauq Allah Ta'ala. Bukan ada Allah di atas, ni malaikat di bawah. Kayak gitu. Nah. Penak belaka tu dah. Tu. Makna di bawah Allah Ta'ala tidak ada sesuatu. Itulah makna uluwullah. Nah, itu makna irtifa', nah, tertinggi. Ulu, isti'la', nah, tertinggi, meninggi. Boleh belaka nak terjemah apa? Meninggi isyarat pada sifat fi'liyah. Kalau kita kata meninggi, nah. Kalau kata tertinggi, sifat ma'ani hakikiyah. Nah, tapi khabariyah lah. Ni bagai penak-penak lakon. Nah, nak guna sawabik wala wahid, guna ikut-ikut, cocok aja cocok. Ni kena guna sibak walihak ni. Ayat ni tak boleh. Apa tak boleh? Sama yang belakang. Kena guna sibak walihak. Nah, tu. Di atas arah tertinggi. Tertinggi di atas arah, meninggi di atas arah. Apa makna? Nah, tinggi hak tak ada lawan dia rendah. Tinggi hak tak ada lawan dia rendah. Atas hak tak ada lawan dia bawah. Tu. Hak tadi. Nah? Tu laisa fawqa ka syai'un. Laisa dunaka syai'un. Itu. Tak ada sesuatu atas dia, tak ada sesuatu bawah dia. Tak ada. Itu. Nah? Tuhan tinggi tak ada lawannya rendah. Tuhan atas tak ada lawannya bawah. Tinggi lagu mana? Suruh pada Tuhan. Dia Maha tahu. Jadi kalau salah sungguh kak, Dr. Syukri tak boleh tambah lah. Tak boleh tambah. Bila Tuhan kata gitu-gitu, takut oleh mereka itu mereka ya khafuna rabbahum min fawqihim gitu je lah. Apa tu? Laisa dunaka syai'un. Nah, tidak ada sesuatu di bawah engkau. Gitu ya. Tuhan atas tidak ada sesuatu di bawah. Tuhan atas tidak ada sesuatu di bawah. Gitu ya. Tiba-tiba kita apa pula? Tuhan kata malaikat tu takut akan Tuhan mereka daripada pihak atas. Mana malaikat duduk bawah lah. Siapa kata malaikat duduk bawah? Mu tambah dah ni. Bukan hak nah sungguh dah ni. Merah. Tu tambah-tambah gitu. Bukan salah. Lagi real manhaj salaf dah. Yang kata salaful ula, salaful awal. Nah, manhaj salaf pun lagi tu. Gitu.